Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام وأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurniaan rahmat dan kasih-Nya dipertemukan kita pada malam yang mulia ini dapat bersama-sama menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah sebagaimana tuntutan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dapat kita duduk sebentar dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, diampuni pada sekalian dosa-dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan amalan ini beroleh ganjaran pahala dan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang pertama-tamanya saya memohon kemaafan terlebih dahulu kerana terpaksa menangguhkan kuliah yang pada asalnya adalah pada hari Sabtu lepas. Tapi disebabkan saya ada di luar kawasan, maka kuliah ditangguhkan dan Alhamdulillah dapat diganti pada hari ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati Allah, tempat kuliah yang paling cepat respon bak ganti kuliah ni Masjid Kampung Pasir lah. Cukup laju. Masjid paling lambat pun ada juga, tapi tak boleh sebutlah. Dia punya tahap lambat tu, dia kata nak kena mesyuarat dulu, tanya pengerusi dulu, tanya jemaah dulu, jemaah mai tak mai. Saya pun pening kok, pasal nak kena jemaah mai tak mai. Jemaah tak mai, kita baliklah, kan? Tak ada masalah. Saya pun biasa aja mengajak ada 3 orang di depan saya. Awalnya seorang saja, lepas tu tunggu dalam 10 minit macam tu, datang orang kedua, lepas tu start, lepas tu datang yang ketiga. Pun biasa juga, jalan macam biasa. Tapi Masjid Kampung Pasir ni setakat ni Alhamdulillah yang paling cepat sekali lah. Bukan sahaja masjid yang lawa, tetapi juga AJK yang sangat berdedikasi, berkaliber lah. Boleh jadi contoh pada tempat-tempat lain insya-Allah. Jadi kita menyambung semula pengajian kita dengan kitab Al-Jawhar wal Mawhub wa Munabbihatul Qulub pada bab yang keempat, pada menyatakan kelebihan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bahas berkenaan dengan dalil, dan hari ini kita akan sambung berkenaan 10 karamah, iaitulah 10 kemuliaan. Karim ataupun karamah maksud dia adalah mulia. Jadi 10 karamah, 10 kemuliaan bagi orang yang rajin berselawat, yang istiqamah dalam berselawat. Dan kita telah bahas nombor 1, iaitulah
mensalawat akan dia oleh Malikul Jabbar, yaknilah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mensyafaatkan dia oleh An-Nabi Al-Mukhtar. Al-Mukhtar adalah salah satu daripada nama Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah ni kita kata nama nombor kad nalan. Nama kad nalan Muhammad bin Abdullah. Tapi selain daripada Muhammad, banyak nama-nama lain yang diberi. Contoh Al-Amin. Yang ini Al-Mukhtar, Rasulullah. Ada banyak lagi nama-nama lain yang diberi gelaran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud Mukhtar? Maksud Mukhtar ni makna dia yang terpilih. Yang terpilih, dipilih oleh siapa? Allah Ta'ala. Jadi disyafaatkan oleh Nabi Al-Mukhtar, yaknilah Nabi yang terpilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya itu kalau di dunia dalam bentuk wasilah, dalam bentuk perantara, kita bertawassul kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di akhirat dia panggil syafaatul kubra, syafaat besar, yang mana kalau dosa dia sebanyak buih-buih di lautan ataupun memenuhi ruang langit dan bumi, tapi asbab daripada syafaat Rasulullah di atas perkenan Allah Ta'ala, dia boleh masuk ke dalam syurga. Disebutkan juga oleh para fuqaha dan alim ulama, kita semua sekalian makhluk menumpang berkah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada siapa? Daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah bayi yang terakhir, yaknilah dari kalangan manusia, keseluruhan binatang-binatang, langit dan bumi, malaikat-malaikat, semuanya tumpang berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kerana Muhammad, Allah Ta'ala tak cipta sekalian alam dan seisinya. Tapi kerana kasih Allah pada Muhammad, maka Allah cipta sekalian dunia dan seisinya untuk menjadi sebab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk dijadikan kaitan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kita bagi mudah faham. Hak laki masa bujang. Masa bujang, dia tak sama macam ketika mana dia dah bernikah. Ketika mana dia bujang, apa yang dia beli adalah untuk diri dia, maka dia pakai juga apa yang ada. Tapi selepas dia menikah, dia beli macam-macam, walau pada bukan kehendak dia. Kalau kata dunia ni hanya mengikut kehendak orang lelaki, maka dunia ni tak seindah hari ini. Tapi sebabkan kita dihiaskan dengan wanita, maka cantik dunia pada hari ini. Kita tengok kat rumah kita, kita balik lagi, kita tengok, kita buka pintu, tengok sekeliling rumah. Yang kita beli itu tadi, langsir, pinggan, mangkuk, termasuk hak tubuh dalam frame, beli kat Langkawi tak guna, kat 8 tahun dah tak guna, duduk dalam almari simpan. Guna time bila? Kalau ada tetamu mai tang raya, tu pun tengok jenis tetamu. Kalau tetamu hak jenis lebih kurang, dia bagi pinggan plastik, kadang-kadang pinggan pakai buang. Hak yang dalam frame tu, kita beli untuk siapa? Kita nak sebabkan pada siapa? Kita beli pinggan, adakah sebab kita? Tak. Adanya langsir di rumah tu pasal sayang ke bini. Adanya katil selesa di rumah pasal sayang ke bini juga. Adanya barang dapur penuh
pasal sayang ke bini juga. Ada kabinet dapur hak 5,000, 10,000, pasal sayang ke bini juga. Semuanya dinisbahkan pada orang yang kita sayang. Kalau bukan kerana orang yang kita sayang tu, hari ini mungkin rumah kita bukan seperti sekarang. Faham tak maksud dia tu? Tu nak cerita. Jadi Allah Ta'ala jadikan manusia, Allah jadikan makhluk-makhluk semua ni pasal Allah kasih pada Muhammad. Cara kasih Allah tak serupa macam kita lah. Bagaimana rahsia-rahsia yang terkandung, saya tak berani nak cakap pasal saya bukan ahlinya. Kalau ada tok guru yang lebih alim, boleh tanya kat dia, apa rahsia-rahsia ciptaan Nur Muhammad yang dinisbahkan pada sekalian makhluk. Dapat tok guru yang alim dan sebagainya, boleh minta. Saya tak layak nak cerita. Tapi cuma boleh bagi faham kepada masyarakat bahawa kita semua ni jangan malah selawat, sebab kita ni tumpang berkah Muhammad. Kalau bukan kerana Muhammad, tak ada kita, tak ada apa yang kita ada. Maka sebab Muhammad lah dinisbahkan pada sebabnya Muhammad, Allah Ta'ala menjadikan kita. Itu yang dikatakan sebagai tanpa Muhammad tiada kita, adanya kita kerana Muhammad jua. Jadi yang kedua ini, kalau orang yang rajin selawat kepada Rasulullah di dunia pun dia rasa, di akhirat apatah lagi. Bahkan di TV ni pun saya ada nampak hadis berkenaan dengan orang yang rajin selawat ni. Rasulullah kata dia paling afdal. Paling afdal ni makna orang yang paling dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah ni antara syafaat yang besar di akhirat kelak. Di antara lain syafaat yang besar adalah syafaat Al-Quran. Cara nak dapat syafaat Al-Quran tak lain tak bukan adalah dengan memperdalami ataupun memahami ayat-ayat Al-Quran. Bukan sekadar baca. Sekadar baca, orang sekadar boleh baca je lah, tapi dia tak dapat mengambil pelajaran. Tapi kalau dia dapat faham, dia bertadabbur, dia boleh amal. Pasal dia faham. Kalau dia tak faham, dia tak boleh nak beramal. Maka Al-Quran juga adalah syafa'atul kubra di akhirat kelak, yang mensyafaatkan kepada orang yang membaca atau yang menghafaz dan orang yang mengamalkan apa isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dua ni dua syafaat yang paling besar sekali. Itulah yang kita nak harapkan di akhirat kelak. Yang ketiga adalah mengikut dengan malaikat Al-Akhyar. Sepanjang hidup dia, dia akan banyak diikuti, ditemani oleh malaikat Al-Akhyar. Apa maksud malaikat Al-Akhyar? Akhyar ni maksud dia daripada perkataan khair. Akhyar ni makna dia sangat baik. Kalau khair tu baik, akhyar sangat baik. Jadi dia sering kali diikuti oleh malaikat Al-Akhyar. Pasal dekat kita ni ada satu makhluk yang lain juga yang ikut kita. Kita tidur, dia tidur. Kita makan, dia pun nak makan. Kita dah bahas dalam benda tu. Maka di samping ada jin-jin yang mendampingi, syaitan-syaitan yang membisikkan segala jenis hasutan, maka ada diiringi oleh kita ini kepada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang mulut dia sentiasa dibasahi dengan zikrullah. Ada banyak lagi lah, di antaranya pakaian sunnah, kemudian bersugi, simpan janggut. Ni semua adalah golongan-golongan yang didekati oleh malaikat. Memakai wangi-wangian. Yang keempat adalah menyalahi akan munafikin dan juga kufar. Menyalahi ini maksud dia berselisihlah dengan perangai orang munafik dengan perangai orang kufar. Perangai munafik ini ada dua. Satu dipanggil munafik akidah. Satu lagi dia panggil munafik syariat. Jadi yang kata kafir ni adalah munafik akidah. Dia bukan kafir secara zahir. Secara zahir dia, harta dia kita jaga macam biasa. Kita tak rampas harta dia, bukan ghanimah. Kalau dia mati dan sebagainya, masih boleh difaraidkan harta dia, tak ada masalah.
Sebab dia bukan munafik yang kita kata kafir secara nyata. Tetapi kalau munafik akidah ni, kalau kita betul-betul nak jagalah, kalau boleh dia mati besok tak payah semayang. Pasal dia munafik akidah. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan semayang. Wala taqum ala qabrih, jangan duduk atas kubur dia. Innahum kafaru billah wa rasulih. Mereka ni kufur kepada Allah dan Rasul. Dalam surah At-Taubah. Jadi kalau munafik akidah, orang yang menentang undang-undang Islam, orang yang tak setuju dijalankan hukum hakam Islam, orang yang mana bila dengar tentang Islam dia jadi terjentik telinga dia, bila dengar tentang hukum Islam rasa sakit hati dia. Padahal nama Fatimah contohnya, nama Firdaus bin Abdullah contohnya, nama indah-indah, tapi bila kita sembang tentang Islam, dia kata kolok lah, dia tak setuju dengan Islam. Ini golongan liberal, golongan yang mana sekularisme, mengasingkan di antara urusan dunia dan urusan agama. Sedangkan kita agama dengan dunia ni dia jalan sekali. Pasal apa jalan sekali? Pasal dia satu lorong yang sama, satu jalan yang sama, tujuan yang sama. Dia tak boleh passing. Dia bukan di antara utara dengan selatan, tak. Dia jalan yang sama. Cumanya jalan yang kita tengah tuju, jalan yang tengah kita ada ni kat dunia, tujunya di akhirat. Maka jangan asing di antara benda dunia dengan benda akhirat, kita jangan asing. Semuanya ada kaitan dengan agama. Kalau dia kata, kalau berniaga kita ikutlah cara kita berniaga. Kalau saham kita ikutlah cara kita saham. Pasal apa nak kena ikut Islam tak? Sebab agama Islam ni dia sempurna setiap genap. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini iaitulah pada zaman Rasulullah. Rasulullah berkhutbah yang terakhir. Rasulullah kata agama telah disempurnakan. Bila agama telah disempurnakan, maknanya setiap sudut, setiap genap ada kaitan dengan Islam. Tak kira apa pun. Tapi janganlah tanya soalan pelik-pelik. Kalau buat roti canai ada dalil Quran, hak tu pun nampaklah kan. Maksud dalil Quran ini adalah kaedah dan hukum hakam. Kalau kita nak buat satu benda contohnya, nak buat satu benda kena tahu dulu baru kita buat. Pasal Allah pesan dalam surah Al-Isra. Kalau saya tak silap ayat 36, kalau silap minta maaf. Allah Taala sebut wala taqfu ma laisa laka bihi an. Dan jangan kamu mengikut, mana kata perbuatan pada satu benda yang tiada ilmu di dalamnya. Kita jangan buat satu benda, jangan ikut satu benda yang kita tak tahu. Mana kata kita tak mengaji dulu, kita tak selidik dulu, kita tak perhati dulu, main buat saja. Bukan maksud kata ayat ni bukan kata wala taqfu ma ni maksud dia jangan ikut terus. Ma laisa laka bihi ilm ni maksud dia kalau nak buat satu benda ni pastikan ada pengetahuan di dalam satu benda tu, lepas tu baru buat. Contoh bab semayang. Kalau tak tahu bab semayang, bukan kata tak payah semayang. Kalau tak khusyuk, bukan kata tak payah khusyuk. Kalau tak tahu semayang, pergi belajar cara semayang. Ataupun tak tahu cara jadi imam, belajar cara jadi imam. Saya baru ni ada tegur satu tempat. Tegur satu tempat. Kebetulan sebab saya tengok imam dia dahsyat sangat. Imam dia tu baca kira kata terlalu pah-pah sangat. Faham maksud terlalu pah-pah sangat? Mereka kata, boleh nak kata tak betul pun ada, boleh nak kata betul pun ada. Saya tegur, kira kita kata tegur cara hemah lah, kita tegur secara terbuka kan. Kita kata siapa nak jadi imam, mengaji cara jadi imam. Bukan kata main orang kata asal tangkap muat, boleh jadi imam. Asal boleh baca Fatihah, boleh jadi imam. Tak. Nak mengaji imam pun dia kena mengaji juga. Bukan saja kalau reti baca Fatihah, hafal qul huwallah, boleh terus pun jadi imam kat depan. Tak. Kalau macam tu, budak-budak kafir boleh jadi imam. Tak payah ambil imam-imam hafal Quran dan sebagainya. Jadi, dalam bab tegur tu pun saya ada berselorak sama. Kita dok gurau gitu lah. Tapi, dia terasa rupanya bulan akan datang tu tak main. Lepas tu AJK dia kata imam tu terasa dengan ustaz pasal ustaz tegur tu macam kena direct sungguh ke dia. Lepas tu merajuk. Tu masalah juga. Bila mana kita menegur
kalau kita tak ambil teguran. Pun sama juga tuan-tuan ni baguslah, banyak hadis saya boleh kait malam ni. Pun ada juga hadis dalam ni yang menyatakan berkenaan perihal sombong. Rasulullah kata tak masuk syurga orang yang ada sedebu sombong dalam hati. Sedebu ni tuan-tuan, kan nampak debu. Debu ni halus, sedebu dalam hati dah sombong, tak masuk syurga. Sahabat tanya, orang yang tak masuk syurga yang kata sombong ni, dia pakai baju cantik-cantik ke? Kira kita kata hak jenis kaya ke? Rasulullah kata tak. Allah Ta'ala cukup suka benda yang indah, benda yang cantik. Allah suka. Nak ada rumah cantik, bini lawa, tak ada masalah. Allah suka benda yang cantik. Tapi Rasulullah kata hak kata sombong ni ada dua. Yang pertama menolak kebenaran. Yang kedua adalah merendah-rendahkan orang lain, meremeh-remehkan orang. Jadi hak kata tu imam ni, bila kita tegak, saya pun biasa kena tegak. Ada satu kali tu saya baca, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yasbauha adha wallahu ghaniyyun hamid. Hamid tu silap. Lepas tu habis mayang tu, ada seorang jemaah, saya tak tahu kata dia hafal Quran, pasal sama macam tuan-tuan lah, pakai baju Melayu, pakai kain pelekat, kita pun tak menyangka kata dia pun hafal Quran. Maka dia Maizak, lepas tu dia tunjuk kat saya handphone dia, ni silap ni tadi baca. Saya baca apa? Tadi baca Hamid. Oh Halim. Oh Halim. Saya pun tak perasan. Bukan kata kita ni reti sangat, tak, kita pun biasa buat silap. Pasal dalam Quran ni ayat yang bersamaan banyak. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayatihi la'allakum tattaqun, la'allakum tatafakkarun, la'allakum turhamun. Banyak dalam Quran. Maka akan ada kesilapan-kesilapan yang perlu ditegur oleh orang yang reti, oleh orang yang tahu. Maka kita terima dengan hati terbuka, dah kita silap. Maka imam tu saya tegak secara terbuka, tapi mungkin direct sangat kena kat dia. Maka merajuk habis. Tu. Tapi tak mau sebutlah tempat kat mana. Dia jadi imam macam biasa, cuma main tang kuliah saya dia tak main. Gamak dia demak kata, Ustaz Khair tani dia tak main dah dan sebagainya. Kita bukan nak mengata orang, kita bukan nak mengutuk orang dan sebagainya. Kita menegur pada satu-satu kesilapan supaya membawa kepada maslahah ummah. Satu kebajikan kepada masyarakat. Bila dia betul, maka masyarakat juga dapat menikmati solat yang lebih selesa, solat yang lebih sempurna. Kalau di kampung mertua saya, sampai jemaah kadang-kadang mereka kata, apa Ustaz, kalau Ustaz balik kampung, minta sangatlah Ustaz jadi imam, dia kata. Saya tanya, pasal apa? Pasal imam hak ada ni, dia dah terlalu lama. Kita bila imam tu dah terlalu lama, kita nak singkirkan nama dia tu, kita jadi segan. Kita jadi serba salah. Nak singkir serba salah, nak cakap serba salah. Memang dulu dia imam, okey. Lah ni gigi dia dah kurang. Bila gigi dia dah kurang, umur kat 80, maka di situ akan ada bacaan-bacaan tertentu yang mana tak sedap didengar dan menjadi kesalahan-kesalahan tertentu. Pun sama juga. Tapi hak tu pun saya, yang tu sebab saya anggap dia macam tok saya sembang dengan dia pun, kira kita kata macam member-member je. Pernahlah saya tegur dia berkenaan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram dia dulu okey. Lepas tu sejak kebelakangan dia macam pelik. Allahu Akbar. Dia jadi gitu. Dia jadi seolah-olah macam ada sabdu atas ra. Dan seolah-olah ada mat dekat ba tu. Macam dia panjangkan bar. Saya tegur dia. Maka dia terima dengan hati yang terbuka. Lepas tu betul dah. Alhamdulillah. Kita nak style macam tu. Jadi bila mana orang yang munafikin dari sudut akidah ini, kita cakap sikit beragama, dia tak suka. Dia tak suka mengaitkan di antara kehidupan dengan agama. Golongan ini adalah sekularisme dan liberalisme. Paling teruk pluralisme. Saya nak sebut betul belit lidah. Golongan ni lagi dahsyat. Hak ni mencampur adukkan.
Dia kata semua agama ni semua sama, mengajak pada kebaikan. Hak tu lagi harum. Ni adalah golongan munafik akidah. Walaupun dia semayang belakang tok imam. Yang kedua adalah munafik syariat. Munafik syariat ni adalah orang yang malah ibadah. Malah ibadah, orang utara kata segan ibadah. Segan ni kalau orang utara, jangan duk kata segan tu mana kata malu dah. Orang utara segan ni, pasal saya dulu mak mertua dia pernah cakap, mak rasa segan nak masuk tengah hari ni. Saya duk kata pasal apa pula mak nak segan masuk tengah hari ni, masuk je lah. Rupanya bini saya habaq mai kata, "Dok, segan tu mana kata malah. Malah tu mana kata tengah hari pi makan luar lah." Oh, lagu tu saya kata. Macam-macam. Jadi dalam bab munafik syariat ni, dia cuma orang yang malah dalam ibadah. Tapi dia Islam. Tahu tak sembahyang wajib? Tahu. Habis tu siapa tak sembahyang? Tak apalah, nanti sembahyang. Ni munafik juga, tapi munafik syariat. Munafik syariat ni dia tak sampai jadi orang kafir lah. Dia cuma berdosa besar, meninggalkan puasa, meninggalkan apa lagi, meninggalkan, dia keraklah buat dosa-dosa yang besar ni. Tapi kalau dia menafikan kewajipan, itu kafir yang nyata. Bukan munafik dah, itu kafir yang nyata. Dia kata siapa semayang pula dah, siapa dia nak suruh semayang? Habaq mai kata mana perintah suruh semayang. Dia suruh bagi dalil pula dah. Bila kita bagi, dia kata ni tak mau, aku tak faham hak ni. Ya, aku tahu semayang ni, kalau aku nak semayang, semayang. Kalau aku tak semayang, sudah. Dia menafikan kewajipan. Hak tu kafir terakhir lah. Sebab dia bersalahan dengan aqaidul iman. Aqaidul iman ni di antara hak kita mengaji selain daripada sifat 20 dan juga rukun iman, salah satunya lagi adalah rukun Islam. Bila tak ditunaikan kewajipan di dalam rukun Islam, disebabkan oleh dia menafikan kewajipan, automatik menjadi kafir. Itulah bahaya. Jadi munafik ni biasanya dari kalangan orang Islam juga, tetapi orang Islam yang tak nak menyokong perjuangan Islam, ataupun dia kata orang yang malah di dalam beribadah. Dan di antara lain dalam munafik syariat ni, dia mula-mula dia adalah golongan dipanggil, Allahumma shalli Muhammad, golongan fasik. Golongan fasik ni adalah golongan yang melazimi dosa-dosa. Orang yang melazimi dosa-dosa ni bukan sekadar orang tak semayang, dia juga berjudi. Dia dalam bab dosa ni dia ada dua. Satu tak buat jadi dosa, satu buat jadi dosa. Tak puasa dosa, main judi dosa. Mana kata tak buat jadi dosa, buat jadi dosa. Dosa ni ada dua-dua benda. Ada yang tak buat haram, ada yang dibuat pun haram juga. Maka berhati-hatilah dengan dosa. Boleh jatuh pada fasik, boleh jatuh pada munafik. Kena hati-hati. Dan seterusnya adalah golongan kufar. Golongan kufar ini adalah golongan yang tertutup pintu hati. Dia kafir dengan kufar tak sama lah. Kufar ni orang yang tertutup pintu hati dia. Perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia ini tak nampak macam imej orang Islam. Hilang kepercayaan pada dia sebagai orang Islam. Contohnya bila kita kata siapa duk menega dengan cara lagu ni, kata benda ni bercanggah dengan Islam. Dia kata dok, hari ni trend orang menega lagu ni ya. Saya baru balik pada Pening hari ni, tadi petang baru sampai asak tadi. Duk kecoh baru lah ni pasal pesta Pening. Saya pesta Pening ni memang tak pernah pi. Pasal yang pertamanya, saya tak minat dengan susah cari parking, dengan orang yang terlalu ramai dan sebagainya. Saya tak apa nak minat. Yang keduanya, nak masuk saja kena bayar. Tak beli apa lagi, nak masuk saja kena bayar dah. Tu pesta Pening. Tak tahulah aku ada pi lah nak pi. Tapi saya syorkan tak payahlah, pasal tak ada faedah. Yang keduanya, yang ketiganya, barang-barang mahal. Biasa kat sini kita boleh dapat nasi ayam RM6, masuk dalam tu jadi RM12. Daripada 2 orang boleh makan, seorang saja makan. Jadi 3 benda tu antara aspek keduniaan lah, aspek akhiratnya adalah benda yang lara lah, terlalu lara. Bukan kata tak boleh pergi pesta, bukan tak boleh berhibur, tapi terlalu lara. Jadi saya minta maaf lah, memang kalau orang ajak bagi free pun kita tak masuk lah. Viral pula baru-baru ni, dipost oleh Ustaz Piyu Syed. Piyu Syed tuan-tuan kenal lah, hari tu pun ada jemput kan. Dia post dalam Facebook dia berkenaan dengan orang menari nak dapat TF free.
Saya tanya dia, kat mana ni ustaz? Dia kata, entah tak tahu ke? Pasal apa? Entah buka TikTok tengok. Oh, saya pun kata tak apalah buka am. Sehlah nama tu. Rupanya kat Pesta Pining tu ada satu food truck lah, kita kata food truck tu. Dia meniaga air. Jadi dekat food truck tu banyak lah dengan lampu-lampu warna-warni, lampu disco benda semua. Lepas tu dia buat macam satu promosi, menari dapat ayat free. Menari dapat ayat free. Masalahnya hak menari tu yang kita kecewa tu pasal pertama golongan wanita. Golongan wanita. Yang kedua adalah golongan wanita Islam pula. Yang ketiga Islam ada pula di antaranya yang pakai tudung. Dan yang paling terbaru hak baru saya tengok saat tadi. Tu pun sebab viral buh dalam Facebook. Terlalu kat saya punya wall ada seorang ni yang menari. Tahu tak siapa dia? Opah orang. Opah orang ni, kita kata kalau terpeleok sikit, patah pinggang, hak jenis ni. Dia boleh menari tuan-tuan, dia punya dahsyat sampai dia ajak cucu dia. Cucu dia tengok adalah seorang perempuan, saya rasa dalam lingkungan mungkin darjah 3, darjah 4 lagu tu kot. Jadi dia ajak cucu dia menari sekali, pasal nak dapat ayat free ni. Cucu dia tak mau, cucu dia buat keras. Cucu dia pun tahu malu. Hak opah dia ni nak kata menari punya dahsyat. Tuan-tuan pernah tengok Gangnam Style? Kalah Gangnam Style. Dia tak bohong lah. Dia menari tu Masya Allah. Saya tengok kata, ya Allah, opah orang dah. Duk menari nak dapat, dia tarik free lah. Tu kata kadang-kadang orang yang kufar, orang yang tertutup hati dia ni, dia menega guna cara macam orang kafir menega, dan dia mendapatkan satu-satu benda tu sampai kadang-kadang hilang muru'ah. Tergadai harga diri. Tu kata hilang muru'ah. Harga diri ni macam Allah lebih murah pada teh. Pada teh ni kalau bancuh kat rumah rasa sedap lagi. Nak buh susu setin tak apa, kecil manis besok mampu pun tak apa. Nak kata punya free, tapi sanggup dia menggadaikan maruah, nak menurunkan harga diri, buat kaedah perniagaan yang bukan-bukan. Bila orang kata, oh tengok lagu ni patut Rasulullah kata orang perempuan bila Dajjal turun besok kena ikat mereka ni kat tiang-tiang. Baru kita faham pasal apa. Pasal zaman saya mengaji dulu, ustaz saya kata, orang perempuan ni dia kena ikat. Pasalnya orang perempuan ni dia ada satu sifat kasih yang lebih pada orang ayah. Seorang ayah, dia kasih. Tapi dalam kasih dia tu, dia buat ketegak. Tapi kalau mak, sedangkan Dajjal ni dia menawarkan makanan, dia menawarkan minuman. Bayangkan kalau ada anak-anak kecil yang kelaparan, bapak mungkin dia sanggup tahan anak dia. Dia tahan anak dia jangan keluar rumah. Mak ni dia sanggup keluar. Dajjal pun Dajjal lah. Janji anakku dapat makan. Saya ngaji dulu, tok guru saya kata gitu. Tapi bila tengok dunia realiti hari ini, kata, rupa bukan setakat tu saja. Mereka sanggup menggadaikan apa sahaja untuk mendapatkan kesenangan yang sementara. Ni golongan kufar. Bila orang kata, oh macam Dajjal menega, dia marah. Dia kata apa? Kami menega, apa panggil kami Dajjal? Dia marah, kita panggil dia Dajjal. Padahal dia teruk pada Dajjal lagi. Pernah dengar dalam hadis, Dajjal suruh kita menari dapat roti. Tak ada dengar lagi lah kita. Dajjal suruh menari, lepas tu lagi dapat TI apa? Dajjal reti tak suruh menari. Tiba-tiba orang kita tak dan Dajjal turun, dia Dajjal pada Dajjal lagi. Nampak ni lah dunia akhir zaman. Dia panggil sebagai fitnah-fitnah akhir zaman. Benda yang mana kita tengok tak elok, tapi masyarakat pada majmuknya merasakan biasalah. Nampak? Sama juga macam anak-anak muda hak bercinta cintun. Dulu Allah, ni cinta ni tengok atap, hilang rindu tengok atap rumah. Tak pun dia mai rumah kita, nak kita ataupun kita nak pergi tunang lah dulu-dulu, bukan kita lah, tuan-tuan lah dulu, zaman 60-an, 70-an. Nak pergi tunang ni, laki mana masuk rumah. Laki duduk luar, tengok mana satu selipar bakal bini aku. Tengok selipar, rasa hilang rindu dah. Anak muda lah, dia boleh pergi ambil anak dara orang dekat rumah dalam keadaan mak dan bapak dia ada dalam rumah. Sehingga kan ada mak ayah yang beranggapan, biasalah anak muda lah nak kata apa. Nak kata apa lagi. Jadi itulah fitnah akhir zaman yang dikatakan sebagai wa yusaddiqu fihal kadhib. Benda yang benar itu sebenarnya adalah fitnah, dan benda yang fitnah ataupun benda yang bohong, benda yang dusta itu adalah
sebenarnya perkara yang betul. Dah terpusing lah. Itu dia kata tertutup pintu hati. Sama juga ada satu restoran famous juga kat Penang. Tak tahulah tuan-tuan pernah pergi ke tak. Saya ni malas nak sebut. Pasal saya rasa macam ada live ni. Tapi saya sebut satu kedai lah. Kedai Western. Western, kedai tu famous. Kedai Western. Orang Melayu kita. Saya tak mau sebut nama. Pasal saya takut jadi kena sama juta mampu saya tak boleh nak bayar. Daripada dulu orang rumah saya ajak pergi, saya tak mau pergi. Bukan pasal kena beratok panjang tu. Saya biasa saja ada orang offer kata jom pergi, kami tolong beratok. Pun ada juga saya kata minta maaf sorry. Kenapa saya tak mau pergi? Di antara promosi yang dijalankan oleh restoran tersebut, hari ini memang famous lah. Lah ni bisnes dia memang kira kata juta-juta punya bisnes lah. Tapi bisnes yang pada saya berpegang pada kata-kata ulama, bisnes yang menjahannamkan akhirat. Kita bisnes yang nak untung dunia akhirat. Dia bisnes yang menguntungkan dunia dia, menjahannamkan akhirat dia. Di antaranya apa? Tuan-tuan besok pergi kedai siam. Kedai siam. Okey. Kedai siam ni, dia punya cara menjemput pelanggan lagu mana? Besok. Ada tak rasa macam, rasa macam tahu? Siam kalau siam dia punya kedai bukan setakat lampu lilak-lilak tu. Yang tu kita tahulah kata nampak lampu warna-warni, hak tu kedai siam lah, tom yam lah kat depan tu lagi. Salah satunya lagi, hak nak ambil order tu lagi siapa dia? Dia bukan letak hak dah pencin, nak dia letak hak umur 65, hak letak yang dah beruban, dah dia letak hak apa? Dia letak hak lenggok-lenggok pasal apa? Supaya ramai orang pi. Jadi itulah marketing salah satunya yang digunakan oleh kedai Western ni. Kedai tu saya tak mau sebut nama, tapi itulah salah satu kaedah promosi dia. Saya tengok dalam Facebook dia, saya tengok dalam TikTok dia, dalam Instagram dia, penuh dengan wanita-wanita yang kita kata memanglah cantik, memanglah rupa yang elok dan sebagainya, tapi dengan peragaan-peragaan yang tidak mengikut syariat. Tengok awet-awet cantik, kita kata terus terang betul lah, awet-awet cantik dan sebagainya diperagakan supaya lagi ramai orang boleh beratok. Hak nak ambil order ni kalau boleh tengok sampai lupa nak order apa, sampai terus tu. Tapi lagi hak tukang masak, hak jantan, hak tu terbalik pula dah. Kita patut hak masak bagi orang perempuan lah masak, orang lelaki ambil order. Ni tak dia ubah. Hak lelaki masak kat dapur panas apa hitam, hak perempuan hak comel-comel ni tukang ambil order. Lepas tu saya tak pergi. Memang saya tak pergi. Sampai lah saya tak teringin nak pergi langsung. Di antaranya tu. Itulah perangai orang kufar. Bila kita kata ada tentang syariat, dia kata alah zaman moden sekarang dah lain, dulu lain. Nampak? Sedangkan Islam ni dia bukan hadari. Islam ni dia bukan kita kata hawadith. Islam ni dia bukan benda yang boleh diperbaharui, tak ada. Islam ni dulu, kini dan selamanya. Itulah Islam. Ini bukan parti politik ya, parti politik dulu, kini, selamanya. Sebenarnya Islam lah dulu, kini dan selamanya. Daripada dulu sampai kelar memang tak berubah. Begitulah syariatnya. Begitulah undang-undangnya, begitulah ayat Qurannya, Nabi yang sama. Cumanya ada sebahagian pada bidang ilmu yang ditambah. Bukan ditambah tu mana kata disebabkan kurang, tak, ditambah dalam bentuk percambahan. Contohnya dalam ilmu tajwid. Rasulullah mana mengajar sahabat ilmu tajwid? Ada dengar hadis alif a di atas a, alif i di bawah i? Ada? Tak, mana ada? Rasulullah tak ada mengajar lah idgham bila gunah. Ada dengar dalam hadis iqlab, ma'iwa? Tak ada. Tapi benda ni dikembangkan oleh alim ulama supaya orang macam kita ni boleh faham dalam mendalami ilmu agama. Hak itu tak ada masalah. Jadi yang keempat, bila mana orang yang banyakkan selawat ni, di antara kemuliaan yang Allah bagi dekat dia, Allah jauhkan dia daripada sifat munafik dan juga sifat kufar. Yang kelima adalah menghapuskan kesalahan dan auzar, yaknilah dosa-dosa. Sebab nak menghapuskan dosa ni ada dua. Yang pertama, perbanyakkan bertaubat. Yang kedua, perbanyakkan amal soleh. Dua kaedah ni adalah kaedah taubat untuk kita buat di atas dunia.
Yang keenam adalah menolong bagi menyampaikan segala hajat dan authar. Kalau banyak hajat, banyaklah selawat. Yang ketujuh adalah bercahaya dan cemerlang zahirnya dan asrar, yaknilah rahsia-rahsia diri, ataupun kita sebut sebagai batin. Asrar ni maksudnya rahsia. Jadi bercahaya dan cemerlang zahirnya. Dari sudut zahirnya, tengok dia ni cerah, nampak tenang dan sebagainya. Dan asrar adalah dia punya batin dia, hati dia, juga berada dalam keadaan tenang. Yang ke-8 adalah disebutkan sebagai kelepasan daripada huru-hara negeri Darul Bawar. Negeri Darul Bawar ni Allah Ta'ala ada sebut dalam Al-Quran, surah Ibrahim ayat 28. Allah Ta'ala sebut, alam tara ilal ladhina baddalu ni'matallah wa kufran wa ahallu qaumahum darul bawar. Maksudnya, tidakkah engkau melihat, yaknilah merasa ajaib terhadap orang-orang kafir yang menukar kesyukuran nikmat Allah dengan kekufuran. Tu kata kafir dengan kufur tak sama, beza. Kafir adalah orang yang berbuat, kufur adalah perbuatan bagi orang yang berbuat. Tu maksud dia. Jadi orang-orang kafir ni Allah Ta'ala suruh tengok, alam tara ilal ladhina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar. Tidakkah engkau melihat, yaknilah orang-orang kafir yang menukarkan rasa syukur di atas nikmat Allah itu dengan perbuatan-perbuatan kufur, dan yang telah menempatkan kaum mereka dalam kebinasaan. Jadi Darul Bawar ni maksud dia negeri kebinasaan. Itu maksud Darul Bawar. Jadi orang yang mana menukarkan rasa syukur terhadap nikmat itu dengan perbuatan kufur, tempat dia adalah lembah kebinasaan, Darul Bawar, negeri kebinasaan. Maka kalau Allah Ta'ala memberikan kepada kita sesuatu kenikmatan, gantikanlah kenikmatan itu dengan rasa syukur, rasa terima kasih, rasa menghargai. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tambah lagi. Bukan menggantikan kenikmatan tersebut dengan perbuatan yang kufur, wal'ayadzubillah. Yang ke-9 adalah memasuki akan negeri Darul Qarar. Qarar ni pula adalah tempat menetap. Itu maksud qarar. Jadi masuk kepada dia, yakni orang yang mendapat karamah kuat berselawat ni di negeri Darul Qarar, yaknilah tempat menetap. Bila sebut tentang tempat menetap, bukan di dunia. Di dunia bukan tempat menetap. Di dunia adalah tempat ujian. Tempat menetap adalah di dalam syurga. Syurga yang pernah didiami oleh ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Itulah kampung kita, itulah tempat tinggal tetap kita, yang mana insya-Allah akan bersama-sama kita masuk ke dalamnya. Yang ke-10 adalah salam daripada Tuhan Ar-Rahim Al-Ghafar. Yaknilah Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Mengampuni. Jadi itulah 10 karamah yang Allah Ta'ala kurniakan. Katanya Syekh Al-Fasi dalam Syarhu Dalailil Khairat, karamah-karamah kepada orang yang rajin berselawat. Yang seterusnya adalah keuntungan bagi orang yang berselawat. Dan lagi katanya tersebut di dalam Hadaiq Al-Anwar, bermula segala faedah dan pertaruhan bagi orang yang berselawat ke atas baginda Nabi SAW itu. Kita baca sekali lalulah. Yang pertama adalah menjunjung titah Allah dengan selawat. Orang yang selawat ni, dia mengikut perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dia junjung perintah Allah. Yang kedua adalah muafakat akan dia, Allah Ta'ala, pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Allah dan juga orang yang berselawat ini bersama-sama di dalam mengerjakan selawat. Bezanya Allah mengerjakan selawat bukan untuk ibadah lah. Allah Ta'ala berselawat adalah untuk rahmat. Itu kita kena faham. Bila mana kita kata, pasal apa Allah selawat pula pada Rasulullah, Allah selawat pada kita? Allah Ta'ala nak doa kat siapa? Dia tak sama lah. Dia macam kita tanya, Allah Ta'ala cipta kita, siapa cipta Allah? Soalan yang tak valid, soalan yang tak laku. Sama macam
tukang masak ikan. Siapa masak tukang masak? Nak jawab ke mana? Soalan tu sendiri tak kena dah. Faham maksudnya? Tukang masak ikan. Siapa masak tukang masak? Jadi Allah Ta'ala cipta manusia. Siapa dicipta Allah? Soalan yang tak ada validation lah. Kita kata soalan yang tak kena. Jadi samalah juga bila mana Allah Ta'ala berselawat kepada Rasulullah dan kepada kita, kita selawat itu adalah dalam bentuk doa. Doa keselamatan, doa kesejahteraan. Selawat dan salam ni dia benda yang berbeza pada perkara yang sama. Berbeza pada sudut apa? Berbeza di dalam selawat ada salam, dalam salam tak ada selawat. Itu saja beza dia. Cuma dari sudut yang samanya adalah kedua-duanya mendoakan kesejahteraan. Itu yang sama. Jadi dalam bab Allah Ta'ala berselawat pada Rasulullah, bukan Allah mendoakan Rasulullah tak, tetapi rahmat Allah pada Rasulullah dan rahmat Allah kepada orang yang berselawat pada Rasulullah. Tapi kalau kita yang berselawat, kita berselawat atas nama doa. Doa untuk Rasulullah dan doa tersebut berbalik kepada kita. Itulah. Yang ketiga adalah muafakat akan dia malaikat pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pada malaikat pula. Yang keempat adalah hasil 10 selawat dari Allah atas orang yang selawat ke atas Nabi satu kali. Ini nanti adalah dalil dia berkenaan satu selawat pada Nabi, 10 selawat pada kita. Yang kelima adalah diangkat baginya 10 darjat, kemudian disuratkan baginya 10 kebajikan dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Ini biasa. Allah Ta'ala dalam bagi kepada kita, Allah Ta'ala bagi 3. Allah Ta'ala bagi sakit, Allah Ta'ala bagi ujian dan sebagainya. Bila mana kita berjaya mengharungi ujian tersebut ataupun melakukan apa-apa ibadah, biasanya Allah Ta'ala akan mengangkat darjat sebagai Muslim kepada mukmin. Kemudian Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala menghapuskan dosa. Yang ke-8 adalah diharapkan kepada kabul doanya. Dia layak untuk mengharapkan doa dia dikabulkan. Pasal di dalam doa dia itu diselitkan selawat kepada Rasulullah. Yang ke-9 adalah sebab, menjadi sebab bagi syafaat Nabi SAW. Kalau malah selawat, tak boleh mengharapkan syafaat lah, tak layak. Jangan kata dapat, nak mengharap pun tak layak. Sebab bagi ghufran, yaknilah bentuk pengampunan dosanya dan menutupi bagi segala uyub-uyubnya. Uyubnya maksud aib-aib lah, keaiban-keaiban. Yang ke-11 adalah bab keaiban ni lah, kita bahas sikit lah. Bab keaiban ni adalah semua orang, umat Nabi SAW ni dia ada keaiban dia. Dan bagi keaiban yang diketahui pada orang, maka keaiban tersebut ada 2 jenis. Satu, keaiban yang mana kita tak khabar kepada sesiapa tapi orang tahu. Yang kedua adalah orang tak tahu, kita khabar ke orang. Contohnya, dulu dia ni kaki minum arak. Contoh, dia ni dulu kaki minum arak. Lepas tu bila mana dia dah umur lanjut, dia pun dah insaf, maka dia mengaji agama, pandai baca Quran, lalah kali orang lantik jadi tok imam. Maka dia pun jadi imam dalam keadaan ada orang yang seusia dengan dia tahu kata dia ni dulu kaki todi, contohnya kaki minum arak dia ni dulu. Dia tak abang ke orang tapi orang tahu. Hak tu tak apa. Yang berdosa hanya kepada orang yang menyebarkan keaiban. Maksudnya dia orang lama, orang yang seusia dengan dia, sezaman, sehidup dengan dia. Dia pi habaq ke orang muda. Kalau habaq di atas tujuan keinsafan, harus. Tengok tu imam tu, tengok alhamdulillah Allah berubah, dulu kaki arak tahu, Allah Ta'ala bagi hidayah. Lepas tu orang rasa takjub, wish, alhamdulillah Allah bagi hidayah, lepas tu rotu no. Tak apa. Tapi kalau hang ikut ke dia, hang tahu dia dulu kaki todi hang tahu, tak betul tak betul. Hak tu haram, dosa besar. Wajib minta ampun dengan orang yang dia kata menyebarkan keaiban. Selagi kawan tu tak ampun, siaplah. Besok Allah Ta'ala buka aib dia di dunia dan di akhirat. Tu yang pertama. Yang kedua adalah keaiban yang tak ada siapa tahu. Contohnya apa?
Contohnya dia ni dulu kaki layan perempuan, playboy. Kes yang sama, bila dah tua mengaji agama jadi tu imam. Lepas tu dia pergi bangga kat anak muda. Ingat pacik dulu siapa? Ini dulu setakat 10 petik jari je lah. Contohnya. Dia sendiri pergi habaq. Maka dia berdosa besar, wajib minta ampun pada Allah. Pasal dia menyebarkan keaiban yang Allah tutup pada diri dia. Pasal kita semua manusia ni semua ada keaiban. Yang paling dahsyat sekali dalam bab keaiban ini adalah bila mana dia dulu orang yang jahat, kemudian dia berubah jadi baik. Macam ada dalam, kalau siapa ada kitab At-Tawwabin yang dikarang oleh Imam Ibnu Qudamah, dia ada banyak dalam tu yang dikarang tentang orang-orang yang dulunya caca merba, kemudian Allah Ta'ala takdirkan dia menjadi orang yang soleh. Ada salah satu tu berlaku di Kufah. Berlaku di Kufah, ada anak-anak muda duduk tepi-tepi jalan duduk menyanyi. Kira kalau zaman kita ni duduk tepi-tepi jalan duduk main gitar, tentang orang kampung kan biasa duduk dekat jendela tu main gitar sorang-sorang menyanyi. Ada seorang yang lalu, sambil dia lalu tu dia bagi nasihat ringkas saja. Dia kata suara sedap sungguh no, gaya orang kita. Kalau lah suara tu baca Quran lagi sedap. Tu gaya orang kita bercakap lah. Tapi lebih kurang lah nasihat dia tu. Maka dia ni pun tadi, siapa dia tadi hak cakap tu? Dia tanya kat kawan dia. Maka kawan dia kata, hang tak kenal hak lalu tu siapa? Awak tu siapa dia? Hak tu lah Ibnu Mas'ud. Maka ketika itu dia pun pergi jumpa. Ibnu Mas'ud ni adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat Nabi SAW dan alim orangnya. Alim bab fiqh dan juga alim dalam bab tauhid. Dia ni orang yang alim, dia ulama di kalangan sahabat. Dia pergi ambil ilmu daripada Ibnu Mas'ud. Dan last sekali anak muda ni pun jadi ulama. Nama dia adalah Al-Imam Zadan Al-Kindi. Tu nama dia lah. Tuan-tuan mungkin tak kenal lah. Tapi kalau siapa mengaji pernah duk baca kitab, kadang-kadang ada karangan Imam Zadan Al-Kindi. Jadi bila mana kita melihat pada orang yang memberi nasihat, jangan sesekali kita kata pada, hang ingat hang dulu baik sangat ke? Hang dulu pun jahat juga. Ni biasa ada berlaku pada masyarakat. Contohnya bila mana abang nasihat pada adik, hak ni paling biasa. Ataupun kakak nasihat pada adik, hang janganlah buat lagu ni, hang buatlah. Alah abang ingat ataupun kakak ingat dulu bagus sangat, dulu sama aja. Merokok juga. Lah dah baru berhenti pasal dah kena tebuk baru contohnya. Lah ni kalau nak tegur orang. Jadi orang yang istilahnya dia melawan macam tu, itulah orang yang sombong, menolak kebenaran. Menolak benda yang benar, ini orang yang sombong. Itu kita cerita baik lah. Dan kita semua ada keaiban. Keaiban ni kalau kata adalah bau, memang tak ada siapa dekat dengan kita. Dan keaiban ini juga adalah satu benda yang kita kena jaga, macam mana kita jaga nyawa kita. Sebab kita ni semua ada aib. Kalau bukan kerana Allah kasih kepada kita, keaiban itu akan menyebabkan tak ada siapa nak dekat dengan kita. Yang ke-11 adalah sebab bagi memadakan barang yang diciptanya. Memadakan pada barang yang dicipta ni makna kata keperluan hidup dia cukup insya-Allah. Yang ke-12 adalah sebab bagi mendampingkan hamba daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13 sebab bagi menempati bersedekah. Kita bila banyak zikir, zikir ini juga dikira sebagai pahala sedekah. Yang ke-14 adalah sebab bagi menunaikan segala hajat-hajat. Yang ke-15 adalah sebab bagi selawat Allah dan malaikat atas orang yang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16 sebab bagi menyucikan dan berkah atas orang yang selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-17 sebab bagi kesukaan hamba yang disukakan dengan syurga dahulu daripada matinya. Dia dengar-dengar tentang berita-berita syurga, lepas tu baru dia mati. Yang ke-18 adalah sebab bagi kelepasan daripada huru-hara hari kiamat. Yang ke-19 adalah ni kalau yang ke-18 ni saya pernah cerita dah dulu kat tuan-tuan kan, berkenaan dengan apa yang berlaku di padang mahsyar. Kalau kita duduk dekat dengan Rasulullah, maka kita tak tercari-cari lagi siapa yang kita nak minta tolong.
Yang tercari-cari itu sebab dia duduk jauh dengan Rasulullah. Kalau orang yang banyak selawat, dia duduk hampir dengan Rasulullah, dia nampak, oh tu Rasulullah, maka dia tak risau, dia tak pergi mana dah. Dia tak tergolong daripada golongan yang ke hulu ke hilir cari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Habis cari ni, tak tahu berapa puluh tahun ni. Sampailah last sekali Isa kata apa? Pi cari Muhammad dia saja yang boleh tolong, pasal dia adalah kekasih Allah. Lepas tu baru nak cari Rasulullah. Kalau kita dah duduk dekat dengan Rasulullah, tak kalut dah nak cari, pasal kita tahu dah ni Rasulullah ada kat depan. InsyaAllah dia boleh bantu kita. Yang ke-19 adalah sebab bagi menjawab Nabi atas orang yang selawat atasnya. Macam saya kata tadi, selawat di dalamnya ada salam dan ada juga selawat. Tapi kalau salam belum tentu ada selawat. Jadi di dalam kita berselawat, seolah-olah kita memberi salam kepada baginda Nabi dan baginda Nabi menjawab pada salam kita. Yang ke-20 adalah sebab bagi menjaga lupa akan baginda Nabi SAW. Kalau dah kita tumpang berkah Rasulullah di atas hidup kita, takkan nak lupa pada Rasulullah. Kita tumpang rumah sewa orang contohnya, takkan kita nak lupa banyak kat tuan rumah, kita sewa rumah orang lah. Takkan nak buat lupa. Ini kan pula menumpang berkah Nabi SAW. Yang ke-21 adalah menghilangkan papa bagi orang yang selawat atasnya. Menghilangkan papa ni adalah menghilangkan serba-serbi ketidakkecukupan. Dia miskin lain, fakir lain, papa lain. Miskin ini adalah orang yang apa adanya lah, orang yang apa adanya. Dan dia ini adalah dari kalangan orang yang susah juga. Fakir lagi susah, pasal fakir ni maksud dia tak ada apa. Itu maksud fakir. Jadi kalau fakir miskin, double miskin lah. Tapi kalau papa ni teruk sikit. Sebabnya papa ni adalah daripada kalangan orang yang tak sedar diri lah, kita kata. Dah tahu tak ada duit, tapi nak pergi tidur hotel, contohnya kan. Ni kan cuti sekolah. Patutnya kalau nak buka sekolah besok, beli barang anak dululah, beli baju dulu, beli kasut dulu, beli beg dulu dan sebagainya. Ini tidak, duit tu tak diasingkan, pergi cuti dulu 3 hari 2 malam Pulau Pangkor contohnya, habis 2,000. Lepas tu lagi nak buka sekolah, ayah tak ada duit nak bayar yuran. Perangai orang papa. Ni 22 adalah sebab bagi mengharumkan bau tempat selawat dan tiada kembali atas ahlinya menyesal pada hari kiamat. 23 adalah menafikan daripada hamba itu. Yang 22 ni jangan salah faham lah. Mengharumkan bau tempat selawat ni maksud dia mulut itu adalah baunya harum. Bukan bau harum di sisi manusia lah, bau harum di sisi Allah. Dan tiada kembali atas ahlinya. Tiada kembali atas ahlinya maknanya tidak berbalik kepada orang yang berselawat itu, rasa menyesal pada hari kiamat. Tak ada orang yang menyesal selawat pada Rasulullah dulu. Kalau aku tahu lah tak payah selawat tak apa, contohnya. Tak ada. Semua orang yang selawat akan merasa menyesal hanya kerana tidak selawat lebih lagi. Itu saja. 23 menafikan daripada hamba itu akan bakhil daripada selawat ke atas Nabi tak kala disebutkan namanya. Bakhil ini sama juga. Kita bakhil, kalau ikutkan kita bakhil ni kita kata bahasa Arab, kalau kedekut bahasa Melayu. Tapi kalau ikut kaedah, bakhil ini adalah kedekut tak tempat. Itu sebab kita kalau tengok cerita Haji Peramli, dia panggil Haji Bakhil. Haji Bakhil. Haji Bakhil ni dia punya tahap kedekut tu tak tempat. Saya bagi contoh. Kalau seorang ayah yang kaya, contohnya seorang ayah yang kaya, dia ada duit berlambak, tapi sengaja je dia tak nak bagi anak dia makan yang sedap-sedap macam orang lain. Yang tu kita boleh kata, apa dia pak lagu ni kedekut. Hak tu kedekut. Bukan, silap. Dia ni orang kaya. Minta maaf. Saya pun keliru dah azan ni duk terpikat nak bagi habis ni. Beza orang kedekut ni macam ni. Sebab bakhil ni adalah orang yang kedekut tak tempat. Dia macam ni. Okey, orang yang kedekut, baik, adalah orang yang mana dia boleh memberi tapi dia memilih untuk tidak. Itu orang kedekut. Contohnya, dia ada RM50 dalam kocek dia semalam Jumaat tadi kan.
dia ada RM50 dalam kocek dia. RM50 itu semua duit RM1, RM5, RM5. Maka dalam poket dia ada RM1, RM5. Ada 50 dalam poket dia. Dalam bank dia ada 1,000 ataupun 2,000 lagi. Gaji dia lagi seminggu lagi masuklah gaji dia. Tapi bila mana tabung lalu dia buat pejam mata. Dia buat pejam mata. Bila tabung lepas, buat jaga. Oh lepas dah. Tak apa. Dengar balik khutbah contohnya. Dia boleh saja nak bagi tapi memilih untuk tidak, tu orang kedekut. Tapi orang bakhil ni sampai tahap untuk diri dia pun dia kedekut. Untuk diri dia pun dia tak bagi. Apatah lagi untuk anak-anak dan ahli keluarga dia contohnya. Itu orang yang bakhil. Jadi bermakna kepada Rasulullah ini adalah tak sepatutnya untuk kita tidak selawat, dan tidak sepatutnya untuk kita tidak menyebut kembali ataupun selawat kembali kepada Rasulullah tak kala disebut namanya. Diwajibkan kita bila mana disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita jawab balik sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak jawab balik, dalam hadis Rasulullah beritahu orang yang bakhil. Orang yang bakhil ni kira kita kata kedekut yang tidak bertempat, kedekut yang lain macam lah kedekut dia. Yang pada sepatutnya dia tidak perlu kedekut. Yang ke-24 adalah kemenangan daripada doa orang yang atasnya, dan hinalah orang yang meninggal selawat atasnya, tak kala disebut akan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun sama juga. Yang ke-25, datang orang yang selawat itu atas jalan syurga, dan tersalah jalan orang yang meninggalkan dia itu daripada jalan syurga. Dia perasan kata hidup dia ni macam banyak ibadah dah, tapi hanya kerana dia malas untuk berselawat, maka dia tersilap jalan ke syurga. Yang ke-26 adalah lepas daripada busuk majlis. Mereka kata dalam apa-apa majlis, kadang-kadang di dalam majlis tersebut ada khilaf-khilaf, ada dosa-dosa, ada rosak kerosakan dan sebagainya. Maka kita selawat di dalamnya, sebab di dalamnya tiada mengucap padanya zikrullah dan Rasulnya. Di antaranya lain contoh kita pergi kenuri. Katalah besok Sabtu ada kenuri kahwin. Yang jemput kita tu pula adalah kawan kita. Dalam sudut syariat, dalam banyak-banyak jemputan kahwin ni hukum dia wajib. Kalau jemputan akikah, jemputan tunang, cucu bersunat, tahlil, kenuri mati, ni tak payah pergi pun tak ada masalah. Tak habaq pun tak apa, ni sunat saja. Tapi kalau jemputan majlis nikah, wajib pi. Kalau tak boleh pi, wajib habaq. Tu kita kena jaga bab syariat. Jadi kita ni nak menunaikanlah kewajipan. Pipi tengok kata anak kawan kita ni, bini dia tak pakai tudung. Contohnya. Lepas tu pula dia upah DJ. DJ tu pula caca merbau. Makna kata majlis tu dia tak jadi majlis yang penuh dengan rahmat dah. Dia majlis penuh dengan selawat, penuh dengan maksiat. Maka kita pun berselawat kepada Rasulullah. Pasal apa? Pasal nak jaga hati kawan. Ataupun paling-paling nak jaga hati lagi, pi salam dek, minta maaf aku puasa hari ni, ganti sebab nak puasa dah ni, aku ganti siap-siap lah. Contohnya. Jadi kita menggantikan apa-apa yang rosak itu dengan selawat kepada Rasulullah. Di antaranya lain lagi, kalau tak nak selawat pada Rasulullah, boleh kita ucap tasbih kafarah. Itu sebab nama dia tasbih kafarah, mengkafarahkan kepada apa-apa dosa-dosa yang ada di dalam majlis tersebut. Kalau kata dalam majlis tu tak ada dosa, maka akan menjadi pahala kepada yang baca. Tapi kalau dalam majlis tu ada dosa, maka bacaan itu akan menjadi kafarah kepada adanya dosa di dalam majlis tersebut yang melekat kepada orang yang menghadiri majlis-majlis itu. Yang ke-27 adalah sebab bagi sempurna kalam yang dimulai dengan Alhamdulillah dan selawat kepada Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin. Yang ke-28 adalah sebab bagi kemenangan hamba dengan lalu atas siratul mustaqim. Yang ke-29 sebab bagi berjumpa orang yang berselawat atas Nabi SAW itu dengan Allah dan sanak yang hasan. Sanak yang hasan ni maksud kata puji-pujian lah, puji-pujian yang baik-baik antara langit dan bumi.
Bila mana orang yang baik ni meninggal dunia, dia roh dia naik ke atas langit ni, penduduk langit ni jemput dia, jemput dia, puji dia. Tapi kalau hak datang tu derhaka, depa hina dia, depa cerca dia. Yang ke-30 adalah sebab bagi rahmat Allah. Yang ke-31 adalah memberi berkah. 32 bagi berkekalan kasih akan dia Nabi SAW dan bertambah-tambah kasih akan dia. Dan yang demikian ini satu tempat daripada tambatan iman, kerana tak sempurna iman melainkan kasih akan dia, yakni pada Rasulullah. 33 adalah sebab bagi kasih Nabi akan orang yang selawat atasnya. Rasulullah sayang pada siapa yang berselawat. Yang ke-34 adalah sebab bagi dapat petunjuk hamba dan hidup hatinya. 35 adalah sebab bagi dilentangkan orang yang selawat itu. Sebab bagi dilentangkan orang yang selawat itu atas Nabi SAW dan disebutkan dia padanya. Yang ke-36 adalah sebab bagi tetap atas imannya. Yang ke-37 adalah menunaikan dengan selawat itu daripada hak Nabi SAW. Bila sebut tentang hak, maka dia jadi wajib. Hukum dia wajib. Dan syukur atas nikmat Allah yang memberi nikmat dengan dia atas kita. Nampak? Dengan dia atas kita. Memberi nikmat Muhammad dengan adanya Muhammad itu ke atas kita. Yang 38 adalah mengandungi bagi menyebut zikrullah dan syukur akan dia dan ma'rifah akan nikmatnya. Ma'rifah ni mengenal lah. 39 adalah bahawasanya selawat daripada hamba itu adalah doa dan memohonkan daripada Tuhan bagi dirinya. Ni yang saya sebut tadi itulah. Adalah bagi orang. Yang ke-40 adalah bagi orang yang membanyakkan selawat itu, melihat akan rupanya yang mulia dan termateri pada hatinya. Yang ke-41 adalah orang yang membanyakkan selawat itu menepati akan makam syekh yang murabbi, yaknilah yang mengasuh akan dia. Dan lagi selawat itu adalah isi kahwin anak bidadari dan harga mahligai dan menempati akan merdekakan sahaya dengan dia. Membanyakkan selawat itu menepati akan makam syekh yang murabbi, yaknilah guru-guru kita, sehinggalah kepada sanak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi selawat itu adalah mahkawinlah kepada anak-anak bidadari. Anak bidadari ini bukan kata anak kepada bidadari, tapi bidadari ini muda-muda, elok-elok, cantik-cantik dan harga mahligai, dan menempati akan merdekakan sahaya dengan dia. Wallahu a'lam. Sekadar itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah kita akan menyambung kepada hadis baginda Nabi SAW pada kuliah subuh hari Ahad yang akan datang. Jumaat, Sabtu, Ahad. Ahad ni lah. Hari ini berapa bulan? Hari ini 16, 17, 18. Subuh 18 kita akan sambung semula membacakan hadis-hadis berkenaan dengan fadilat berselawat kepada baginda Nabi SAW. Jadi sekadar itu sahajalah 40 dan juga dia panggil apa nama ni 10 karamah kepada orang yang berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Kita baca sekali lalu saja sebab baca sendiri pun boleh faham sebenarnya, bukan susah untuk difahami. Cuma ada beberapa perkara insya-Allah kita cuba bahaskan dan kita syarah. Sekiranya ada kesilapan boleh menegur dan juga boleh membetulkan kesilapan tersebut untuk sama-sama kita dapat manfaat dunia dan akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa wa kunna fa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.